dan salam sejahtera. Hai semua, saya Muammar. Saya merupakan pengawas pusat sumber sekolah dan berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Membidai. Hari ini saya akan menunjuk kepada anda bahan digital yang terdapat di Sekolah Kebangsaan Membidai. Jom ikut saya. Sekarang kita berada di kelas abad ke-21. Dunia sekarang makin berkembang. Dari kapur dan papan hitam ke skrin sentuh dan realiti maya. Bagaimana bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara kita? Bahan digital mengangkumi pelbagai sumber pembelajaran seperti e-buku, video interaktif, simulasi dan aplikasi pintar. Ia bukan sekadar menggantikan buku teks, tetapi juga membuka peluang pembelajaran yang lebih luas dan menarik. Kita boleh lihat pelajar lebih seronok dengan adanya bahan digital. Jom kita ke tempat lain pula. Sekarang kita berada di Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Membidai. Cantik kan? Bahan digital ini membawa banyak manfaat. Contohnya, yang pertama, pembelajaran lebih menarik. Animasi dan simulasi menjadi konsep lebih mudah difahami. Yang kedua, akses pendidikan di mana-mana sahaja. Pelajar boleh belajar dari rumah atau di luar bilik darjah. Yang ketiga, sokongan untuk pelajar kurang berkemampuan. Teknologi membantu semua pelajar mendapat peluang yang sama. Sekarang kita berada di bilik guru besar. Guru-guru juga berperanan besar dalam revolusi ini. Dengan latihan dan teknologi yang sesuai, mereka dapat mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Dan guru besar juga tidak terlepas peluang untuk mengguna bahan digital sebagai menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Bukan pelajar sahaja yang perlu memperkasakan bahan digital, tetapi guru-guru juga dapat memanfaatkan bahan digital ini demi memperkasakan pendidikan negara. Sekarang kita berada di pusat sumber sekolah. Walaupun terdapat bahan digital seperti e-buku, tapi disebabkan kekurangan peranti atau inisiatif daripada kerajaan, kita masih mampu untuk mengatasi cabaran ini, iaitu dengan yang pertama, akses internet terhad. Apakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya ialah lebih banyak zon Wi-Fi percuma dan liputan internet diperluaskan. Yang kedua, kurangnya kemahiran digital. Apakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya ialah latihan teknologi untuk guru dan pelajar. Bahan digital bukan sekadar teknologi, ia adalah masa depan pendidikan. Dengan usaha bersama, kita dapat memastikan pendidikan negara terus maju dan relevan dalam era digital. Mari kita manfaatkan bahan digital untuk pendidikan yang lebih baik. Kongsikan pendapat anda di ruang komen. Dan jangan lupa untuk menyokong inisiatif digital dalam pendidikan.